Dan akhirnya kebanyakan manusia benci kebenaran. Walakin aktsarahum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kamu tidak suka kepada kebenaran. Surah Zukhruf ayat 78. Apa yang boleh kita simpulkan tuan-tuan daripada ayat-ayat ini? Termasuklah ayat di hadapan kita, surah Sabah ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Apa yang dapat kita simpulkan tuan-tuan? Kebanyakan manusia berada di atas jalan kebenaran? Tidak, jelas. Bahkan kebanyakan manusia menyimpang daripada jalan kebenaran. Adakah kebanyakan manusia, majoriti orang-orang di sekeliling, boleh dijadikan sebagai ikutan? Tidak. Bahkan petunjuk daripada ayat-ayat ini memberi peringatan bahawa kebanyakan manusia mereka tidak berada dalam keadaan yang menggembirakan. Boleh saya tanya lagi tuan-tuan, apakah kebanyakan manusia boleh kita jadikan sebagai suri tauladan kita? Sekali lagi, tidak. Jadi gerangan apa sebahagian pihak ingin nak berhujah dengan pendapat dan pandangan majoriti? Kalau dikata ramai orang buat, tuan-tuan pernah dengar? Ramai orang buat, takkan dia orang semua salah? Kita katakan, bahkan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan ke arah itu, bahawa majoriti manusia tidak pegangan dan perbuatan majoriti manusia sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Jauh sekali kita nak kata bahawa majoriti itu benar. Kalau dalam, tuan-tuan maklumkan, dalam demokrasi itu akidahnya. Akidah demokrasi mengatakan bahawa majoriti itu benar, bahawa majoriti tak mungkin salah dan seumpamanya. Dan kita kena ikut majoriti, kita kena ikut suara majoriti. Itu demokrasi, kan? Apa yang majoriti nak, itu yang perlu dituruti. Sedangkan kita kata betapa bertentangannya pendirian dan pegangan demokrasi itu berbanding dengan agama Islam.